Betul ke bank wajibkan ada saving dalam akaun kalau nak beli rumah? Okey, jawapannya ya dan tidak. Bank tak wajib tulis dalam syarat. Tapi kalau akaun korang kosong, itu red flag besar untuk bank. Sebab dari mata bank, kalau duit simpanan pun tak ada, macam mana nak yakinkan diorang yang kurang mampu tanggung bayaran bulanan nanti? Bila banker tengok baki akaun asyik kosong saja atau keluar masuk tak stable, confirm susah nak lulus. Ramai klien Malaysia dulu pun macam ni. Gaji okey, tapi akaun selalu kering sebab semua guna untuk bayar hutang. Bila mohon loan rumah, terus sangkut. Saya Melissa, saya bantu ramai buat loan rumah. Apa yang Melissa selalu nasihat, 3 bulan sebelum apply loan, mula cantikkan akaun. Simpanan at least kena ada 10% dari harga rumah. Hutang-hutang bank, make sure semua bayar on time. Bila profil kewangan nampak sihat, bukan sahaja senang lulus, malah senang dapat kadar faedah yang cantik.